Kenapa ramai sangat yang marah bandingkan emas dengan ASB? Kenalah buat perbandingan yang setara. Apple to Apple. Okey, sebenarnya tak salah pun. Tapi masalah ramai daripada kita, simpan ASB tu dia tak guna dalam masa terdekat. Dia nak guna 2-3 tahun depan. Jadi, yang tu alihkan dalam bentuk emas sebab emas lebih baik pulangan dia berbanding ASB. Sebab emas, ASB, tabung haji itu semua tabungan. Cuma kita letak di tempat yang sesuai. Duit jangka pendek, emas jangka panjang. Tahun lepas saja kenaikan harga emas 50%. Manakala ASB 5% saja untuk dapat untuk setahun. Jadi bukan bermaksud simpan semua dalam bentuk emas. Walaupun kenaikan dia 50%, 10 kali ganda berbanding ASB. Sebab emas dia ada risiko, jangka pendek belum untung. Dia ada spread value, dia ada turun naik harga emas. Sebab tu 2 tahun ke atas. Jadi siapa yang baru nak bermula simpan emas, jangan simpan semua. Simpan, pecahkan kepada 2 bentuk simpanan. Dalam bentuk duit jangka pendek, emas jangka panjang. Nak kahwin ke, nak beli kereta ke, apa-apa niat kita jangka panjang. Jadi sebenarnya bila kita tahu fungsi alat kewangan ni, kita dapat letak di tempat yang betul. Jadi tak ada isu dah tak boleh bandingkan ke, boleh je sebab ramai yang simpan duit tapi diguna jangka panjang. Siapa yang berminat nak simpan emas boleh je pergi dekat profil saya ataupun DM.